Hello guys, jumpa lagi kita dekat Kerosini Channel. So kali ni kita nak drill CCTV dekat bilik, bukan bilik, dekat rumah Teh. Jom. Sebenarnya kita dah nak balik dah, ni dah suci pakaian semua. Tapi disebabkan ada drill yang jiran-jiran boleh pinjamkan, so kita buat projek untuk pasang CCTV. Ambil tangga sekejap. Jom. Ni tangga. Tangga yang bakal kita bawa. Berat juga tangga ni. Tangga beli kat DIY. Berat lah. Wish. Kita try pasang CCTV ni. Konten punya pasal. Kalau tidak tak bersemangat baik. Tak apalah, tak apa. Ha? Apa yang buka je? Dah. On je. Tengok cantik kan, dia macam tak makan ruang kan. Tak makan ruang. Kak macam ni je. Dah dapat. Ini ada ke? Aduh, hai. Sampai ke? Tak, sebenarnya tak ada benda ni. Tu tahan. Tapi tinggi lah. Tangga ni pendek lah. Kita try lah tu. Tak tepi dulu. Tapi tak perlu di-charge lah. Sound memerlukan charge juga. Charge dulu. Dah boleh Ni ada satu. Tengok Cuma nak On dulu. Jangan ke bateri kau. Ni ada satu lagi. Oh, ada gear lah. Boleh Ni gear dua. Nak pakai apa ni? Nanti dulu. Saya tengok dulu nak drill kat belah mana. Cuba letak set up ke mana ni. Ni. Nak set up CCTV. Ya ke? Ini CCTV pula. Ini CCTV. Dia pakai solar je. Ni solar. Ya, benda ni akan pegang. Apa ni? Tampal ni. Untuk tahu dah nak drill kat mana ni. Tengok. Well, mount screw position. Oh. Ni apa? Ni kalau pendek ni bukan. Plus ni benda ni. Nak drill macam ni je. Kita nak try drill kat sini lah. Tapi ni tangga ni macam pendek je. Drill dekat sini. Lepas tu solar sebelah sini. Tengok lah setakat mana ketinggian yang ada. Boleh je pendek sikit. Tak apa kan. Pendek sikit tak apa kan. Sikit tapi nak tengok view. Rendah sikit. View tu kan tengok. Yalah. Oi, susah oh. Susah kira bahaya sebab dia tinggi ke atas, bukan kita kat bawah. Kena ni lah, tangga tinggi ni. Tangga pula tak ada lagi. Dia kena pusing-pusing sikit macam ni. Nanti nak masukkan benda tu.
sini. Hati-hati. Okay. So guys, CCTV berjaya dipasang. Yahoo! Nanti korang tengok view dia. Cantik. Kita pun nak terima elektrik, bukan UTM je. Just ke atas kan dia. Ha. Budak ni tak boleh ambil kerja ni. Tak nak dengar cakap. Ni ikut kepala dia ni. Tapi dia panggil orang tengok kepala dia sangat. Dia ambil orang. Tak boleh ni. Ha. Dia tak nak dengar cakap orang yang ambil pakar ni. Dia buat kepala dia. Patutnya orang, dia yang bayar orang lah. Orang rekod dia. Dia lah pakai barang orang. Jadikan konten. Itulah sepatutnya dia kena bayar orang lah. Dia ni Aku dulu baru nak buat konten dia baik hati bagi aku makan. tak nak. Harap. Pasal dia punya Tak nak. Dia tutup je sepanjang tu.
Macamnya memanjang lah wayar tu. So guys, kita punya CCTV dah siap. Korang tengok tapi itulah, cuma wayar dia tak berapa kemas sebab kita tak ada kekurangan solar tape. Nantilah kita pakai. Yang ni pun PVC punya, so tak melekat sangat. Tengok korang, tak ada solar tape lain. Nantilah bila beli, sebab beli yang lain nanti kita cover lah. Nak bagi dia cantik sikit kan. Ni solder. CCTV ni pakai solar je. Ni 5 punya. Wow, cantiknya. Okay, CCTV pun dah berfungsi sepenuhnya. Ni tuan rumah. Tuan rumah nampak happy. Mana? Dapat view tak? Dapat view CCTV tak? Nanti kita tengok CCTV dia macam mana, okay?